Jadi di Thailand Open ni kita telah memenangi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Dan pada masa yang sama ada atlet kita yang telah melakukan personal best dan juga season best. Dan kita juga sebenarnya ada atlet yang memasuki final tetapi malangnya tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang pingat. Dan ada atlet kita yang sebenarnya telah melayakkan diri ke semifinal tetapi terpaksa menarik diri oleh kerana kecederaan. Dan ini sebenarnya menunjukkan satu potensi yang amat baik bagi atlet-atlet kita. Very happy with my performance in Thailand. I did season best in both events. I feel like it take time for me to build that confidence, but I'm happy to be back. Ikutkan performance saya buat season best lah. Sekiranya performance saya lagi better daripada before this. Buat masa sekarang saya lihat banyak pencabar dia. Especially Philippines, Vietnam. Saya rasa kalau banyakkan lagi competition and training, saya rasa saya boleh. Saya rasa bersyukur lah sebab KOM dapat hantar kali ni saya ke Thailand Open ini. So untuk acara saya memang ada banyak competition lah, terutamanya Sri Lanka. So saya memang cuba ikut lah sampai habis. So saya dapat buat PB lah. So saya bersyukur lah. Preparation okey lah. Lepas habis event kat sana pun saya continue training. Buat taper lagi. So saya rasa ready lah untuk buat timing lebih baik. Kalau boleh lah, kalau ada fight. Okay. Pertama sekali perasaan saya rasa gembira. Rasa macam comeback balik. Season best ni lagi laju daripada season best lepas tahun lepas. Jadi saya rasa macam bersemangat lagi, boleh buat laju lagi daripada masa ni. Jadi dia boleh mendorong saya training hard dan dapat timing yang lebih bagus. And heat saya main, cuma semi final saya tak main. Sebenarnya one day before kita punya flight, saya ada training dekat UPM and saya test hurdle 11 hurdle. And that time hamstring saya pull, so saya macam boleh ke sempat ke nak recovery sebelum kejohanan game saya bermula. And saya tawakal je buat AIS, kerap buat AIS start daripada hari tu, besok saya buat AIS, lusa saya buat AIS. Saya dah sampai Thailand, saya cari AIS, malam tu saya buat AIS, memang kerap buat AIS. So daripada saya jalan, saya dah rasa, lepas tu jogging dah boleh jogging tapi rasa lagi jogging. So tiba-tiba jadual dah bertukar. And game saya, acara saya first day. So saya macam, tak tahu lah, boleh ke tak larian. Tu yang saya just warm up memang dah rasa lah. Saya macam dah lawan dengan mental masa tu. So nak tak nak kena buat juga kan. Tu yang saya try, saya lari. Memang saya tak push, saya dalam 50% something like that lah, ataupun kurang lah. So saya memang tak boleh nak push. So and saya tak tahu saya dapat masuk semi, tapi saya dah agak dah MC saya dah tak boleh. Tu macam kalau dapat ke tak dapat ke memang saya takkan lari lah kat semi final tu.